Tok, ini adalah rekod-rekod pelajar di sini. Saya dan pihak guru semua dah... Kita akan bincangkan soal sekolah kemudian. Yang pentingnya sekarang, saya mau tahu macam mana ada pelatih yang mati dalam kawasan ini. Nampaknya awak tidak bertanggungjawab, Cik Raja. Cik Zakiah, panggil mereka masuk. Macam saya cakap dengan Cikgu Zakiah tadi lah. Saya tengah tidur. Saya betul-betul tak perasan sampai panjang menjerit. Betul kamu tak perasan? Betul lah, Tok. Saya tengah tidur waktu tu. Saya betul-betul tak perasan. Mana saya tahu? Saya tidur. Panjang jerit, saya bangun, Fit dah mati. Kamu tahu yang kami tahu Fit mati akibat overdose dadah. Cuba bagi tahu kami dari mana Fit dapat bekalan dadah. Dadah. Mana saya tahu? Tapi saya tahu Fit tu memang penagih. Semua tahu. Kalau penagih dadah tu boleh dapat penyakit AIDS. Boleh mati. Fit mati bukan sebab AIDS, tapi sebab overdose dadah. Saya tak heran lah. Itu kan penagih. Tapi macam mana boleh dadah di kawasan ini? Itu saya tak tahu. Semua tak tahu. Weh. Sekejap. Betul. Sekejap. Ke kau nak aku rampas dari tangan kau? Kau nak duit lagi tak? Kau ada duit lebih. Kalau silap lah. Jimmy, tolong Jimmy. Tolonglah. Dah lah. Weh. Weh, apa kau buat tu? Zaid bin Ahmad. Aku tahu nama kau. Aku tahu tempat tinggal kau. Kau ingat kau dah cukup besar. Ha? Sedangkan cikgu pun tak ada kuasa, tak ada hak nak sentuh aku. Kau ingat kau boleh? Kalau kau sentuh aku akan pastikan kau kena buang sekolah.